Bila sebut je Perancis, mesti kita dok teringat Menara Eiffel dan Mbappe je kan? Tapi tahu tak, negara ni sebenarnya ada Grand Canyon versi Eropah. Sini, Geng Gio nak story. Ini dia, Verdun Gorge. Terletak dekat wilayah Provence Alpes Côte d'Azur di bahagian tenggara Perancis. Ianya merupakan gaung batu kapur terbesar di Eropah. Gaung ni membentang hampir 25 km dengan tebing yang boleh mencecah sehingga 700 meter tinggi. Dekat bahagian bawah pula, mengalir sungai Verdun yang terkenal dengan airnya yang berwarna biru kehijauan sampai nampak macam lukisan. Tapi kan, macam mana tempat secantik ni boleh terbentuk? Jutaan tahun dahulu, kawasan ini sebenarnya berada dekat dasar laut dan dipenuhi dengan sedimen batu kapur. Kemudian, apabila berlaku pergerakan kerak bumi, lapisan batu kapur tadi terangkat ke permukaan. Lepas tu, sungai Verdun mula menghakis batu kapur sedikit demi sedikit. Proses hakisan ni berlaku selama berjuta-juta tahun sehinggalah terbentuk gaung yang dalam dan menakjubkan seperti yang kita lihat hari ini. Dan gelaran Grand Canyon pula bukan diberi suka-suka. Verdun Gorge ada banyak persamaan dengan Grand Canyon dekat USA tu, sebab kedua-duanya terbentuk hasil hakisan sungai selama berjuta-juta tahun. Tebingnya tinggi, lapisan batuan yang jelas dan pemandangan dia memang sangat nice gila. Walaupun saiz dia lebih kecil daripada Grand Canyon di Arizona, Verdun Gorge tetap dikira sebagai gaung terbesar dan antara landscape geologi paling menakjubkan di Eropah. So geng, Perancis ni bukan je negara yang terkenal dengan sejarah, makanan dan bola sepak. Negara ni juga ada warisan geologi yang sangat luar biasa. Korang kalau ada niat nak holiday ke Perancis, ni destinasi yang patut korang pergi. Dapat something